Tukar topik. Tadi aku beli jam baru. Tapi jam murah je lah. Comel kan? Dia macam petak je ni. Walaupun tiba-tiba keluar tajuk. Tapi okey lah. Comel macam ni. Aku tak pernah ada jam macam ni. Tak tanya pun. Saya tak tanya Wahidah. Wahidah pergi tidur. Tak tanya Wahidah. Tak nak bagi tahu Wahidah. Aku suka jam Bonia tu. Dia nampak macam Rolex. Tapi kita nak beli Rolex memang tak lagi lah kan. Nak beli Rolex kan. Beli yang murah je. Lepas tu tadi kan tengok jam Rado. Cantik weh. Tapi harga dia pun cantik. Aku ingat harga dia 800. Aku tak tengok sebelah tu. 12,800. Apa benda? Toge untuk jam. Memang tidaklah aku nak beli jam 12,000. Gila ke? Aku ingat, lepas tu satu lagi aku ingat 200. 8,200. Kecil macam kecil gila weh. Lepas tu aku sajalah tengok yang tepi-tepi tu kan 33,000. Aku pun macam lepas tu kan tengoklah. Kalau aku tak tengok Rolex lagi, kalau Rolex lagi menangis 100,000, 80,000. Apa yang menyebabkan dia mahal Apa yang menyebabkan dia mahal sebenarnya? Jam ni apa yang menyebabkan dia mahal? Rado tu daripada Switzerland. Baik beli rumah kan Wahidah? Daripada aku beli jam puluh ratus ribu tu, ada orang beli ke 12,000. Wahidah, jam ni sampai nak dekat 1 juta pun ada orang beli Wahidah. Tu orang kaya lah. Tu dah tak tahu nak isi duit ni ke mana. Macam dia kata macam makanan mahal dah makan. Naik flight first class dah naik. Lepas tu dia cakap aku nak baling duit kat mana lah ni. Dia kata baling dekat jam lah macam tu. Itu yang orang-orang kaya ni, t-shirt dia pun satu t-shirt kosong 800. Sebab dia orang kaya kan. Kejap. Sejuk sangat lah. Tutup Tapi selalunya sebab jenama je dia orang tak fikir lain dah. Sedap ya jadi orang kaya, boleh pergi Jepun weh. Paling mahal jam berapa? Tak tahulah Wahidah. Tutup badan je apa yang mahal sangat. Kan? Satu t-shirt kosong pun dah 800. Bayangkan kalau yang lain-lain tu. 14,000 Mariam kata 14,000 tu celah gigi dia je. Dia kena 14 trilion. Mariam sangat mahal ya. Baju t-shirt abang berapa ni? Uniqlo ni. RM60 kot. Ke berapa? 60 ke RM80. Tak adanya sampai beratus. Nak tanya baju Melayu abang Kemal post kat TikTok tu warna apa? Warna macam ni Wahidah. Dia macam warna lilac. Aku rasa raya aku pakai baju warna tu je kot. Aku malah beli tu. Klien dah bagi yang tu kan. Buat paid review yang tu. Ikmal pakai tu je lah. Dia macam purple. Lilac. Macam tu. Ni tak Abang Ikmal, ibu cakap nak cari bakal menantu influencer. Nasib baik aku bukan influencer. Wow, nasib baik aku bukan influencer. Wow. Takut. Nasib baik aku bukan influencer. Abang Ikmal influencer kan? Bukan. Jauh. Ikmal model.